Mari kita lihat kat sini. Kita ada ini solution secair Aminopro yang telah kita tadi sudah bancuh punya dengan Aminopro ini. Jadi inilah Aminopro. Kita ada yang pack percubaan 100 gram. Kita juga ada botol punya. Jadi tadi kita sudah bancuh Aminopro 100 gram punya, dan sekarang kita ambil jadi dia punya kadar ialah setengah sudu 5 liter. Ini kita tadi yang buat pekat sikit lah, kita silam, kita boleh adjust itu kadar bagi buat dia kuat sikit. Lepas itu kita boleh, kalau kita ada botol spray, kita nak spray boleh, tapi kita nak cepat guna, nak cepat sikit, kita boleh telus. Kita boleh telus sahaja silam dia. Jadi sangat senang untuk kita guna. Inilah Aminopro. Jadi dia adalah satu booster biostimulan semula jadi yang sesuai untuk semua jenis tanaman. Baik, semua kita boleh tengok cili, kucai, semua pun boleh.